Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu, dan alhamdulillah kita telah pun membaca hadis tentang kematian itu selesai berkenaan dengan matinya seorang mukmin. Tinggal lagi bagaimana pula matinya seorang yang kafir ataupun fajir. Hak tu kita tangguh dulu. Malam ni saya nak baca hadis berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Shadiqul Masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah manusia seperti mana kita juga adalah manusia. Tinggal lagi dia diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan nubuwah dan risalah. Maka ada perkara yang Nabi tidak mampu mencapainya, dan ada perkara yang Nabi mampu mencapainya, seperti perkara gaib. Perkara gaib ada yang Nabi diberitahu oleh Allah, dan ada yang Nabi tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti peristiwa Ashabul Kahfi, apabila orang Mekah bertanya kepada Nabi tentang bilangan mereka, maka Nabi mengharapkan makluman daripada Allah Ta'ala. Lalu Nabi menjawab kepada orang-orang Mekah, inni fa'ilun zalika ghada. Esoklah aku jawab. Sebab Nabi tak belajar sejarah, Nabi tak tahu. Lalu Allah tidak menjawabnya. Sebaliknya Allah mengajar pula Nabi, kul insya-Allah, Muhammad, jangan kata aku nak beritahu esok, jawablah dulu insya-Allah. Maka Nabi tidak diberitahu tentang peristiwa atau bilangan Ashabul Al-Kahfi, menunjukkan bahawa Nabi tidak boleh mencapainya melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada perkara yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ni insya-Allah kita akan belajar satu hadis berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ia berkata sesuatu, ia tidak berbohong, sekalipun apa yang dia sebut itu sesuatu yang belum pun berlaku. Maka sebab tu Nabi dikenali sebagai Shadiqul Masduq. Allah memberitahu kepada kita bahawa Muhammad dia tidak bercakap perkara yang menurut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah antara hikmah Allah Ta'ala membiarkan Nabi hidup 40 tahun bersama dengan orang kafir Quraisy, golongan musyrik, atau kita lebih suka menyebut sebagai masyarakat Arab jahiliyah. Bukan sehari dua hari, 40 tahun Nabi duduk bersama dengan mereka, membesar bersama mereka.
ada yang Nabi kecil mereka sudah tua, dan ada yang membesar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ini membesar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang telah tua, Abu Lahab, ini pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 40 tahun tu, yang sebaya, yang tua, yang kecil, semua mengangkat dan mengiktiraf Muhammad dengan satu panggilan Al-Amin. Salah satu ciri Al-Amin ialah tidak berdusta dalam kata-kata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Kita ini bagus beranak bubuh nama Muhammad Al-Amin, penawak sama. Betul tak? Nipu nama molek kan? Tapi kita tak ambil akhlak tersebut. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan kita dan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengenali sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita macam-macam dengar tema sekarang kan, seperti minggu mencintai Nabi, macam-macam, betul tak? Hiburan mendidik jiwa. Ini tema-tema yang kita dengar. Lagu apa? Hiburan mendidik jiwa, Najwa Latif. Hiburan mendidik jiwa. Sekali-sekala lagu Ya Hanana boleh tahan, betul kan? Sebab menyebut tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselang dengan hak tu tak Najwa Latif pula. Sedangkan Allah berfirman di dalam Quran, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Penyanyi-penyanyi itu yang menjadi follower kepada mereka, kata Allah, adalah orang-orang yang lalai. Hiburan tidak boleh mendidik jiwa. Itu kenyataan Al-Quran Al-Karim. Sebab tu para sahabat yang merupakan penyair-penyair terkenal, mereka apabila memeluk Islam, sebilangan besar mereka berhenti daripada bersyair, malaikat tiba waktu-waktu yang besar untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuan nak berhibur dah, tetapi tujuan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang akan kita baca pada malam ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang sahabat dari kalangan sahabat-sahabat yang mengumpul hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, sekali lagi saya nak sebut bahawa hadis yang sahih merupakan hadis yang menjadi hujah kepada kita. Maka berpegang kepadanya merupakan perintah daripada agama. Kita kadang-kadang condemn orang yang baca hadis-hadis yang dhaif, tetapi malangnya bila kita mendengar hadis-hadis sahih, kita tidak berpegang dengannya. Ini satu sikap yang tidak baik. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Maka oleh itu Abi Sa'id Abdullah bin Ibnu Mas'ud ini merupakan seorang yang mengumpul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini adalah pengumpul hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kerap berada di samping Nabi. Sebab tu mereka meriwayatkan, kita hari ni orang Melayu tak ada sifat ni, betul tak? Hak dengar bulan lepas dah ingat dah hari ni. Betul tak? Hak catik kemarin, bukan hak dengar, hak catik kemarin pun dah ingat hari ni. Betul tak tuan-tuan? Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pernah berlaku satu peristiwa
Peristiwa apa? Intalaqa Sa'd bin Mu'az mu'tamiran. Seorang sahabat Nabi di Madinah Al-Munawwarah, seorang Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az ini? Dalam sejarah Sa'ad bin Mu'az ini terkenal, yaitu di dalam peperangan Uhud. Orang yang menafikan kehendak golongan munafik yang ingin berperang di dalam kota Mekah, tak ingin berperang di luar, atas alasan berperang di dalam Madinah mereka mempunyai lebih kekuatan dan lebih semangat kerana berasa nak jaga keluarga, nak jaga tanah air dan nak jaga harta benda. Pada hakikatnya mereka ni penakut. Mereka takut mati fi sabilillah kerana mereka tidak pernah pun sebenarnya beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'ad bin Mu'az mencadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti mana kaum Bani Israel, yakni Yahudi, telah berkata kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Allah uji Nabi Musa dengan pengikut yang jahat, tidak setia. Allah uji Nabi Musa ni berat. Satu, nak berlawan dengan bapa teruk, iaitu Fir'aun laknatullah. Nombor dua, nak pimpin kaum yang sangat degil, iaitu Bani Israel. Dahlah kena jajah, dahlah kena buli, dijadikan hamba oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa nak menyelamatkan mereka, nak rayak, dah usah duduklah dekat Mesir ni, harga barang mahal, kan? Mereka ni buat nganying ke Nabi Musa alaihissalam. Ni golongan Bani Israel dari kalangan Yahudi. Lalu akhirnya Allah telah menyelamatkan satu situasi. Nabi Musa berjaya bawa mereka lari. Meredah satu perjalanan yang sangat jauh. Kalau tuan-tuan boleh tengok peta perjalanan daripada banjaran Saina nak sampai ke tepi Laut Merah, memakan perjalanan yang sangat jauh dengan cuaca yang sangat ekstrim, bentuk muka bumi yang sangat ganas. Sampai-sampai sahaja di pintu masuk Palestin, mereka berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, selagi golongan Jabbarun ada dalam Palestin, kami tak akan masuk. Jahat. Asalnya Allah perintah mereka berperang untuk balik semula ke tanah air mereka. Lalu mereka kata, izhab anta wa rabbuka. Musa, kamu pergi dulu perang dengan Tuhan. Kamu sebagai penolong, inna hahuna qaidun. Kami duduk sini dulu tengok. Kalau menang, kami follow ke belakang. Kalau kalah, biarmu yang mati. Jahat. Bani Israel yang akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala dan mereka menjadi kafir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahat tuan-tuan. Allah hukum mereka pada masa itu yatihuna fil ard, mereka sesat di situ arba'una sanah, selama 40 tahun disesatkan oleh Allah, tak jumpa cari jalan keluar. Kalau siapa-siapa ada duit meraihkan ayat Allah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, pergilah berjalan di antara penghujung negeri Mesir dengan sempadan orang panggil nak masuk ke Palestin. Sebelum jumpa Laut Merah tu, kita akan bertemu banjaran Teh. Disitulah tempat Bani Israel disesatkan oleh Allah selama 40 tahun. Ni Allah minta kita kalau duit pergi jalan, kalau tak ada duit syar'i minta dengan Baitul Mal. Boleh faham? Kerana perjalanan itu dianggap fi sabilillah. Boleh pergi ke Baitul Mal, wilayah ke Selangor ke, minta saya nak pergi melacung, nak tengok dia wi ke tak wi. Kan? Kalau dia tak bagi, tanya dia, pernah dengar ada Allah berfirman, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Boleh pergi jalan tuan-tuan hadirin, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik,
Maka Sa'ad kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tak akan buat macam tu. Sebaliknya kami akan kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah kamu bersama Allah berperang, kami akan berada bersamamu untuk berperang. Ini jawapan sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dibentang lautan api, kami sanggup merenanginya untuk bersama Nabi berperang dengan orang kafir. Inilah seorang sahabat yang sangat hebat. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua, Sa'ad ni pula ialah seorang ahli perniagaan yang berjaya, antara tycoon Madinah lah. Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud cerita, satu masa Sa'ad ni telah bertolak daripada Madinah pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Untuk buat apa? Untuk kata Abdullah bin Mas'ud, mu'tamiran, untuk melakukan ibadah, yakni ibadat umrah. Mu'tamir umrah, mu'tamar perhimpunan agung. Kan? Itu dua berbeza. Tukar baris, maksud tak serupa. Tuan-tuan mari nak mesyuarat tahunan masjid, lepas tu dia panggil mu'tamar. Kan? Kalau pergi ke Mekah, mu'tamir, iaitu melakukan umrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazala ala Umayyah bin Khalaf Abi Safwan. Lalu apabila dia tiba di Mekah, dia akan singgah di rumah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah? Siapa dia Umayyah bin Khalaf, tuan-tuan? Sahur dah orang ni? Masyhur tak? Siapa dia? Haprak Mekah. Inilah pengampu besar negeri Mekah, Umayyah bin Khalaf laknatullah. Dan dia ni pemegang AP lah kalau zaman lah ni, boleh faham? Ni dia salah seorang ahli perniagaan Mekah. Di mana menariknya, Muhammad dan orang Mekah perang, bergaduh perang saudara, dan lagi yakni berhijrah ke Madinah, dinaungi oleh orang-orang Madinah Ansar. Sa'ad adalah orang Ansar, Umayyah ialah orang-orang Quraisy yang sangat dendam dan nak bunuh Nabi dan sangat benci kepada pelindung Muhammad. Tapi disebabkan projek besar, dia berkawan rapat. Ni perangai orang Mekah, tuan-tuan. Orang-orang yang tak beriman ni, dia musuh kerana Tuhan tu tak pakar sangat. Yang dia lebih jaga ialah perut mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az, dia berkawan dengan Umayyah bin Khalaf. Maka kalaulah Sa'ad ni turun ke Mekah, dia akan duduk rumah Umayyah. Baik tak baik? Kalau Umayyah pergi ke Syam untuk berniaga, dia akan pisah singgah di Madinah untuk bermalam di rumah Sa'ad bin Mu'az tadi. Begitulah rapatnya hubungan mereka berdua sebagai rakan atau rakan perniagaan. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka berlakulah peristiwa ni di mana dia singgah di rumah Umayyah bin Khalaf laknatullah. Begitulah juga seperti saya sebut tadi, wa kana Umayyah idzan talaqa ila Syam famarra bil madinati nazala ala Sa'din. Kalaulah Umayyah pergi ke Syam, dia akan lalu ke Madinah, dia akan singgah rumah Sa'ad. Faqala Umayyah li Sa'din, maka tak kala Sa'ad tiba di Makkah tujuan untuk melakukan umrah, maka Umayyah yang menjadi tuan rumah dan sahabatnya ni telah memberi pesanan, intazir hatta izan tasafan nahar. Wahai Sa'ad, kawanku, boleh ke tak kamu tunggu sehingga waktu tengah hari untuk kamu bertawaf di Kaabah? Sebab aku takut, kata dia, kalau kamu masuk awal, semua ada kat Mekah tu. Boleh faham tak?
apa ni, immigration ada, boleh faham tak? KDN pun ada belaka tuan-tuan. Hadirin dikasihi oleh Allah, berat. Bukan setakat orang asing, tetapi mereka ni adalah pelindung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umayyah pesan ke kawan dia, aku nasihat jangan keluar pagi ni sehingga mari tengah hari, barulah sesuai untuk kamu tawaf. Sebab tabiat orang Mekah, kata dia, ghafalan nas, tengah hari ni orang Mekah dia lalai sikit, kerana orang Mekah ada satu tabiat, apa benda? Waktu tengah hari mereka tidur. Ni perangai orang Mekah. Wallahu a'lam mengapa, tetapi salah satu hikmah yang orang boleh tengok ialah cuaca yang sangat ekstrim, menyebabkan mereka berehat pada waktu tengah hari. Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat dia tak peduli saat tu. Dia cerita intalaqtu wa tufatuftu. Tapi aku tak peduli saat tersebut, kerana niat aku mari molek. Aku nak buat umrah. Buat apa nak takut pada orang kafir? Maka dia telah bergerak dan dia tetap bertawaf di Kaabah. Fabayna Sa'du yatufu idza Abu Jahlin. Betul sungguh macam Sa'id, macam Umayyah sebut. Tak kala saat bertawaf bersama Umayyah, kawan bawa, tiba-tiba ada di tepi Kaabah itu ialah Abu Jahal. Tengok. Menteri dalam negeri ada di situ tuan-tuan. Sudah hijalah. Orang yang paling dendam kepada Nabi ialah Abu Jahal. Maka disebabkan orang Madinah ni melindungi Nabi, Abu Jahal juga dendam kepada seluruh orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu juga orang-orang Madinah sangat dendam kepada orang Mekah kerana menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi Allah, kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, dulu kita pernah baca satu kisah bagaimana perjalanan Abu Sufyan ingin memeluk Islam. Ingat lagi tak? Tak ingat lah. Tak ingat. Seorang menteri Mekah memeluk Islam akhirnya, iaitu Abu Sufyan. Antara yang paling akhir dan paling lama menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara ataupun api dendam tak pernah padam, walaupun dia ni sepupu saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia membesar dalam satu rumah pada usia yang sebaya, Abu Sufyan. Walaupun ada riwayat mengatakan dia pernah menyusu daripada ibu susu yang sama, iaitu Thuwaibah Aslamiyah, yang telah dibebaskan oleh Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa tuan-tuan tak lupa kan benda ni semua, sebab baru saya sambut maulud, betul tak? Kau tak? Kau bid'ah sini. Semua orang pakat sambut maulud kan? Kau lupa ni? Berat. Sebab tu kita orang Melayu tak boleh jadi periwayat hadis, tak ingat. Tak ingat tuan-tuan. Hadirin dikasihi. Dah tulis nota ke SB belaka tulis nota. Nulis laporan, bukan nulis nota rupanya. Orang kata kalau orang menulis dalam kuliah tapi tak ingat keesokan harinya, itu bukan nota, tapi itu ialah laporan. Baik, hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Sufyan ketika dia menzahirkan dirinya di Abwa, Abu Sufyan dapat berita, masa tu WhatsApp tak ada, gapo tak ada, tapi dia cepat tahu pergerakan Nabi daripada Madinah untuk membuka Makkah, sehingga Abu Sufyan potong perjalanan Nabi, sekat dia tunggu di Abwa, kerana dia dapat laporan Nabi berhenti ke Abwa mengambil kenangan ayahnya, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan dia mati di Abwa. Masa tu tak kala Abu Jahal
menjengah mukanya, Abu Sufyan menjengah mukanya. Abu Sufyan kata seluruh mata memandangnya seperti dia sudah hampir mati. Sebab apa? Sebab seluruh orang Madinah menanti-nanti Abu Sufyan ni kalau ada peluang memang nak bunuh lalu. Sebab apa? Mereka berasa sakit disebabkan kejahatan Abu Sufyan sepanjang 13 tahun Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah, yang disifatkan daqat al-ardu bima rahubat, bumi yang luas jadi sempit gara-gara Abu Sufyan ada Mekah. Bagi orang Islam yang beriman, bumi jadi sempit, tak boleh nak melangkah, tuan-tuan. Jahat tak jahat Abu Sufyan? Boleh tak? Maka sifat dendam dua-dua belah pihak ni sangat ketara. Orang Mekah dendam pada orang Madinah sebab bela Nabi. Orang Madinah dendam pada orang Mekah kerana apa? Kerana mereka pernah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tak tanya dah Nabi, hak ni sepupu Nabi, nak apa ke tak ni? Tak tanya dah, betul tak? Kan? Pergi jumpa tiba lalu. Boleh faham ni, tuan-tuan? Sampai tahap tu mereka tak tanya. Walaupun Abu Sufyan tu sepupu Nabi, betul kan? Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Mereka tak akan tanya dulu, pak saudara ni nak lagu mana ya Rasulullah? Kalau jumpa, nak lempang ke, nak ikat pokok? Tak tanya, kan? Tikan dulu biar mati. Sebab mereka ni musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat tidak taraddud di dalam melaksanakan tugas. Perkara ini dijelaskan oleh Allah dengan turunnya ayat terakhir di dalam suratul Mujadalah. Balik study, tuan-tuan, suratul Mujadalah ayat yang terakhir, ayat ke-22. Tengok apa Allah cerita, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka tak ada Abu Jahal, ini masalah dalam ketika saat tawaf dengan Umayyah ni, Umayyah jadi mutawif lah, kan? Bawa saat ni, Abu Jahal ada situ. Sudah menurut riwayat, faqala, Abu Jahal tiba-tiba bersuara, man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah. Ditanya, siapa pula ni dak aja tengok sini ni, dia tawaf Kaabah ni, tak kenal dia. Abu Jahal jahat-jahat pun kuat imarah Kaabah. Boleh faham ni? Orang kita lah ni, dia nulis dalam Facebook sejak tak hari, itu masalah, tuan-tuan. Abu Jahal dia kenal orang duduk kat Kaabah tawaf. Tu beza, tuan-tuan. Maka patutlah Allah susmelih tekak. Sebab apa? Duduk tawaf di Kaabah tapi hati bersimpan siu bila dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Sehingga Allah ampunkan dosa Abdullah bin Jahshin yang membunuh kafilah yang diketuai oleh Abdullah ibnu Al-Hadrami. Ibnu Al-Hadrami. Kerana apa? Kerana yang dibunuh oleh Abdullah bin Jahshin itu ialah kuffar Makkah atau musyrik Makkah. Maka Allah ampunkan dosa walaupun dia berperang dalam bulan Rajab yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sebab orang Mekah ni jahat terhadap Allah lebih besar lagi. Dia sekat perjalanan Islam, dia halau orang beriman daripada Mekah, dia mensyirikkan Allah di dalam kota Mekah yang mulia itu, dan dia menyekat Masjidil Haram daripada Nabi nak bersembahyang bersama orang beriman. Maka Allah halalkan darah mereka walaupun berlaku pada bulan yang diharamkan oleh Allah, iaitu bulan Rajab. Tuan-tuan balik baca suratul Baqarah, cari ayat yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Ini peristiwa, tuan-tuan, yang berlaku satu masa dulu. Hukum ini begini perlu kita belajar. Sebab kadang-kadang kita terhenti satu benda kerana kita tak tahu agama. Kadang-kadang kita berasa betul lah pandangan tu, padahal kita tak jejak pada asas yang benar daripada agama. Ada masa bergaduh tu penting, ada masa bergaduh tu haram. Seperti tuan-tuan masih ingat, saya rasa hadis yang kedua kita baca dulu, pertemuan Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Ingat tak? Tak ingat juga. Sudah. Dalam buku ni ada beratus hadis ni. Kita baca baru 5 hadis ya, baru kita baca, tak ingat dah. Sudah hijau dah lah. Kan? Nabi Ibrahim, Kak Ana nak sebut contoh. Allah mengharamkan kita berkata kepada kedua ibu bapa. Betul tak betul? Tiba-tiba hari tu kita baca Al-Quran, Allah menyatakan perkataan Ibrahim kepada ayah dia, uffil lakum
walima ta'budun. Dia kata apa kaya dia? Go to hell. Sudah. Sedangkan Allah kata wala takullahuma uffin, jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu jangan kata. Tiba-tiba Ibrahim kata ke ayah dia, uffil lak, celaka mu ayah. Dan betul-betul celaka, sehingga Ibrahim minta syafaat. Allah jawab, haramtul jannata alal kafirin. Ibrahim Khalilullah dibatalkan syafaat oleh Allah. Sebab apa? Ayah dia tak layak menerima syafaat kerana terlalu jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maknanya ada benda yang selama ni kita rasa tak boleh, dalam setengah-setengah keadaan boleh, seperti yang berlaku. Bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, antara ucapan lain. Nyata dah antara kita berdua ni. Nyata apa? Baghdha, kebencian. Adawah dan permusuhan. Siapa tu? Antara ayah dengan anak. Lagu mana ayah dengan anak boleh musuh? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni kena faham tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salah seorang yang telah berbuat demikian, melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa ini Abu Jahal tanya, siapa ni duk tawah sini ni? Faqala Sa'dun. Sa'ad dia pertimbangkan kawan dia. Kalau Umayyah jawab, habis projek lepas ni kena potong. Boleh faham? Tak boleh masuk tender dalam Mekah. Boleh faham tak? Sebab apa? Wak masuk orang yang dikehendaki. Boleh faham ni? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu taala, kerak sangat keluar surat khabar lain. Boleh faham ni? Sekejap kejap keluar kenyataan. Saya rasa betul dengan kenaikan harga barang ini menghasilkan suasana tidak kondusif di kalangan rakyat. Orang akan tengok siapa bercakap ni. Betul tak betul? Lama-lama jam kan, sebut-sebut lagu tu. Maka saat dia timbang kawan dia ni, kerana kalau Umayyah jawab memang boleh sakit besar Umayyah. Lalu saat tak izin Umayyah jawab, dia jawab dulu. Dia kata, ana Sa'dun, aku Sa'ad. Berani dia duduk di negeri yang nak bunuh Nabi dan nak bunuh orang bersama Nabi, dia seorang je ada situ. Dia jawab, aku Sa'ad. Ni tuan-tuan penting. Inilah contoh kalau kita tengok betul mengulangi apa yang Allah sebut dalam surah Yasin, malila a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqizun inni idzal lafi dhalalim mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ini ucapan sangat hebat. Walaupun berkesudahan dengan mati tak kisah. Yang penting dia menunjukkan keberanian kepada musuh-musuh Allah kerana dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu Yasin hak kita baca semua. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Sa'ad kata, ana Sa'dun. Faqala Abu Jahlin. Abu Jahal tiba-tiba jawab, tatufu bil Ka'bati amina wa qad awaitum Muhammad wa ashabah. Pelik sungguh, kamu berani mari tawaf sini senalenam gini, kata Abu Jahal. Tertekan juga dia, boleh faham tak? Sedangkan kamu melindungi Muhammad yang menjadi musuh dan pengkhianat kepada negara ini. Hari ni kamu mari tunjuk belang sini. Sebenarnya Abu Jahal kata apa? Kamu pijak kepala aku. Faham tak tuan-tuan? Mari kapung dia dalam keadaan melindungi musuh dia. Ni keadaan berlaku. Getir tak keadaan tu? Getir. Kerana Abu Jahal seorang yang tidak berfikir banyak kali. Abu Jahal berlaku perang Badar ni kerana Abu Jahal. Orang lain balik, dia pun kata, tak kira, kita keluar. Sebab apa? Dia sangat-sangat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Ni Abu Jahal laknatullah. Sehingga dia bawa apa gitu? Cheerleader. Abu Jahal bawa penari separuh bogel, bawa ke Badar. Sebab apa? Kalau Muhammad mati, kita buat konsert.
Apa dia? K-pop punya style. Abu Jahal dulu buat dah. Kan? Kalau Muhammad mati, kita buat konsert sana. Dia bawa dengan berbalang-balang arak untuk mabuk di Badar, tetapi dia tak tahu di situlah kubur dia. Boleh faham? Kubur dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Mekah pula jadi semangat sebab apa? Dalam Al-Quran sebut kerana adanya syaitan yang menjelma sebagai manusia dari kabilah yang kuat-kuat memberi rangsangan pada orang Mekah, beri motivasi. Allah sebut dalam surah Al-Anfal, wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum, tak kala syaitan memperhiaskan amalan buruk mereka itu dengan suatu yang indah. Syaitan jelma jadi orang dari kabilah yang kuat-kuat, maknanya ada kabilah kuat nak tolong dia, padahal syaitan belaka. Sebab tu bila perang kalah, kenapa? Allah sebut dalam surah Al-Anfal, tuan-tuan balik baca, syaitan tak kala dia pergi ke medan perang, dia nampak apa yang nampak? Malaikat yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Dia pun berpatah balik. Kenapa? Dia kata, aku nampak benda yang kamu semua tak nampak. Sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan lari, tinggallah puak-puak kafir hak manggak ni mati kerah habis licin, tuan-tuan, dalam peperangan Badar. Maka Abu Jahal ni orang yang tak mikir banyak, kerana dendam yang sangat ketara terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu kadang-kadang kita ni pula orang beriman terlalu lembut. Kan? Dulu masa Israel menghentam Palestin, orang Arab pakat buat lagu, berkumpul semua artis-artis Arab, dia buat satu lagu, Hilmu Al-Arabi. Dia buat satu lagu tajuknya orang Arab ni baik hati. Boleh faham tak? Kelembutan bangsa Arab. Maknanya tak apalah sakit hari ni, boleh jadi akan datang ada kelapangan. Bengong tak bengong orang Arab, tuan-tuan. Hari ni buat dia boleh nyakit belaka. Allah sangat marah atas sikap mereka yang berkompromi dengan musuh nombor satu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dikasihi Allah, maka Abu Jahal sakit hati dan marah sambil berkata, kamu melindungi Muhammad, tiba-tiba kamu mari bersenalena tawaf sini pula lenggang kangkung. Tidak. Tu ayat keadaan tu kena sebut sekali-sekala. Mungkin tak banyak kali lah, sekali-sekala. Mari dengan lenggang kangkung. Betul ke kalimah tu? Serulah ni lenggang kangkung, saya pun tak tahu apa. Baik. Faqala, tiba-tiba saat jawab, "Naam, betul sungguh apa yang kamu kata tu. Aku orang Madinah dan aku melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fatala hayya bainahuma. Tiba-tiba masa tu berlaku pertikaman lidah yang sangat dahsyat antara Sa'ad dan Abu Jahal, tuan-tuan. Bahaya getir ni Mekah. Apa yang mereka perselisihkan tidak diriwayatkan, mungkin berkali terlalu panjang nak dengar, kan? Mungkin macam-macam sumpah seranah disebut oleh Abu Jahal, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Faqala Umayyah li Sa'd. Umayyah yang jadi mutawif kepada kawan dia ni tiba-tiba beri amaran kepada Sa'ad. Faqala, dia kata, la tarfa' sautaka ala Abil Hakam. Saudaraku, kalau boleh tolonglah sangat jangan angkat suara pada Abul Hakam ini. Itu Abu Jahal. Sesungguhnya fa innahu sayyidul wadi, dia pemimpin besar sini. Tolong tenang sikit, tenang sikit. Oh, dia nasihat, tuan-tuan. Kita dengar azan dulu. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umayyah sebut kepada Sa'ad, tolonglah jangan tinggi suara kepada dia ni. Sesungguh dia adalah Sayyidul Wadi, dia pemimpin sini. Janganlah buat lagu tu, kata dia. Bila dengar Umayyah sebut gitu, sedangkan dia berkawan rapat dan dia menumpan di rumah Umayyah. Tengok tuan-tuan, ini prinsip beragama. Boleh faham ya? Kita hari ni baru ni jawab dah hukum menyambut depa wali.
Ni tanya pula, boleh tak nak pergi sambut punggal pula? Tolong sungguh orang Melayu ni. Boleh faham? Cik lagi tanya pula, boleh tak cak gomel pula? Boleh faham? Mengapa kita begitu sekali kita tak ada prinsip dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, cerita ni ajar kita. Saat dia kawan rapat, kawan. Bahkan dia menumpang di rumah Umayyah bin Khalaf. Bahkan dia duduk dalam bahaya di negeri yang asing, yang sangat berdendam kepada negerinya dan orang yang dilindungi. Selamat tak keadaan? Tak selamat, tuan-tuan. Sikit pun tak selamat. Cuma nasib baik masa itu tak ada pasport. Kan? Kalau tidak nyaknya dia kena rapah pasport, tak lagi mana, tuan-tuan. Ini keadaan. Apa yang berlaku saat bila mendengar perkataan saudaranya daripada Mekah supaya dia jangan angkat suara kepada Abu Jahal, saat menjadi sangat marah. Lalu dia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, thumma qala maka Sa'ad berkata pada Umayyah, wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta'anna matjaraka bisyam. Demi Allah, wahai saudaraku, kalau kamu menghalang aku tawaf pada hari ini, aku akan halang perdaganganmu ke Syam. Sudah. Tengok, tuan-tuan, orang ugut dia ugut balik. Sebab apa? Sebab yang berlaku di sini ialah berkaitan dengan mempertahankan hak beragama. Ni baru betul. Boleh faham ni? Ni kita mempertahankan kalimah Allah. Tak? Sehingga ketitisan darah yang terakhir. Kena kepada Allah tak tahu. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah sekalian. Kalau tengok dari satu sudut, munasabah dak orang Kristian nak sebut Allah? Munasabah tak? Munasabah kontroversi. Kan? Munasabah tak? Tak munasabah. Pelik. Dalam Quran debat ni berlaku lama dah. Orang Kristian kata dia betul. Betul kan? Muhammad kata dia betul. Berdebat tentang ketuhanan Allah dan ketuhanan Isa alaihissalam. Betul tak betul? Maka Allah Ta'ala minta Nabi seru orang Kristian ila kalimatin sawa. Jumpa tak kalimah ni dalam Quran? Jumpa tak? Kesina harian tak jumpa. Kalau baca Quran confirm jumpa, tuan-tuan, peristiwa ni, iaitu peristiwa mubahalah yang Allah ajar Nabi. Kalau mu betul dengan dakwaanmu, boleh faham tak? Bawa anak beranakmu, isteri kamu, anak-anak kamu, kita pergi tengah padang. Nak tahu hak mana sebetul, Allahul Wahidul Ahad ataupun Trinity. Hak sepatutnya kita satu kalimah saja, apa dah? Allahu Wahidul Ahad. Yahudi, Kristian dan Islam adalah agama samawi, agama yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Maka sebutannya tak beza malaikat Allah. Tapi Yahudi sesat kerana mendakwa Uzair ibnullah. Betul kan? Kafirlah mereka, dan mereka mengubah perintah Allah Ta'ala tu jadi kafir Yahudi. Jadi kafir pula Nasrani sebab mendakwa Isa bin Maryam itu sebagai ibnullah, sebagai anak Tuhan, dan mengikat akidah Trinity. Itu sebab jadi sesat. Jadi kalau dia nak sebut Allah, tak pelik langsung, bahkan tak menggugat kita pun. Kenapa? Sebab Allah dah buat turun surah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Apa faedah kita baca ayat ni tiap-tiap kali sebelum tidur? Tiba-tiba kalau Kristian sebut Allah, rosak akidah orang Islam. Kok mana? Keling makan nasi lemak,
hilang tradisi orang Melayu. Betul kalau gitu? India nak makan semua tak? Awak tak boleh makan semua, nanti hilang kami punya tradisi. Boleh kalau gitu tuan-tuan? Dah. Gomo lah nak nambah ke? Betul tak? Nak makan sambal banyak ke? Gomo lagi. Kerana nasi lemak tu boleh makan walaupun dia makanan orang Melayu, tak menghilangkan tradisi tersebut. Orang kafir sebut kalimah Allah tak memberi manfaat pada dia dan tidak menggugat kita. Sebab tu Allah waktu turun surah ni awal-awal duk Mekah, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cumanya tanggungjawab pemerintah. Kalau rakyat dia tengah bengong-bengong, buatlah undang-undang sikit, boleh faham tak? Ni cerita dia sebenar. Tapi dah, jangankan rakyat, pemerintah pun bengong juga. Kan? Saya nak tunjuk contoh tuan-tuan. Minta maaf kalau ada orang berasa hati. Orang jemput saya majlis Maulidur Rasul. Jadi saya pergilah. Tengah malam siapa mesej, ustaz kalau boleh esok pakai jubah putih sebab kami buat tema Arab. Tema pada ada tema-tema pula. Jadi saya pergi, saya nak hantar mesej hari ni sebenarnya tak mau pakai jubah, kan? So lagi tak ada jubah putih. Betul tak? Tapi saya pergi pakai jubah juga. Sebab dah tabiat dah lagi surah kan? Pakai jubah tu ke plekat, nak ke plekat apa dah lalu sangat. Kan? Saya pergi apa-apa qasidah rupanya tan 3 lagu. Faham tak? Baru panggil kita untuk sebut tentang Nabi. Cakap 5 minit sampai dah surat. Mohon berhenti 5 minit lagi. Sudah. Kerak kering sungguh. Betul tak? Boleh faham ni tuan-tuan? Jadi 3 lagu qasidah semua dalam bahasa Arab. Tak sampai surat pun. Suruh berhenti. Padahal saya kau buta tak faham. Bila cakap Melayu 5 minit suruh berhenti dah. Sudah ni berat. Berat. Lepas tu saya tangguh sikit, saya berhenti. Nyanyi pula. Betul tak? Nyanyi. Masa nyanyi tu 3 lagu pula. Tak ada pun orang ulas surat. Tolong berhenti sekarang. Tak ada tuan-tuan. Lalu cakap mula. Lepas tu dah 10 minit siapa pula surat. Suruh berhenti. Yang boleh faham ni? Saya pun jadi sakit hati. Betul tak? Sakit hati. Bila sakit hati banyak cerita lah berlaku. Sudah tu berlaku satu peristiwa. Apa benda? Tengok ni ya. Nak sebut. Sebelum orang awam bodoh, benarnya hak atas bodoh dah. Saya guna kalimah tu malam saya bertanggungjawab tuan-tuan. Orang mai bisik saya. Hak duduk sebelah ustaz tu penasihat Majlis Agama Islam. Alamak, besar punya orang punya. Tak ada hal, sembang sela-sela, dia bisik ke saya benda. Saya tanya, ni masih bertugas ke pegang apa-apa institusi? Dia pun bisik, kerajaan baru pecat orang tua-tua. Boleh faham ni tuan-tuan? Rupanya dulu dia nazir, kena pecat sebab orang lebih homo. Dia bisik hati saya tergelak dalam hati. Tak apalah. Bayang, qasidah bahasa Arab, betul? Salawat pun bahasa Arab. Tiba-tiba ada tahnik ujung tu pun semua dalam bahasa Arab. Kemudian doa juga dalam bahasa Arab. Saya pun mikir sakit hati hak tak tidak habis lagi. Saya buat kerah, tak tengok kiri kanan, time doa, saya tak angkat tangan doa. Bila tak angkat tangan, dia sebelah, dia khosyok tak depan angkat tangan. Tiba-tiba dia tengok saya sebelah tak angkat tangan. Dia apa? Ni cerita betul tuan-tuan. Saya dalam hati Allah penasihat agama Islam. Nampak tak? Dia tengok depan mula, orang angkat tangan doa, dia pun angkat mula, saya tengok. Sudah hak mana sah betul tuan-tuan. Bayangkan sebelum orang ramai tak kenal Tuhan, rupanya pemimpin agama tak kenal kat mana doa, kat mana nasyid. Agak-agak boleh pertahan tak kalimah Allah kalau lagi ni? Agak-agak lah. Tak berani. Kau kita tukar juga. Doa hak mana sah. Betul tak? Ni berat ni tuan-tuan. Ni berat. Ni soal sangat berat.
Inilah keadaan. Kita sebenarnya cakap ni orang Terengganu panggil ngabang. Ada orang Terengganu, faham tak? Mengarut, betul tak? Ngabang ekor sekali orang panggil, ya kan? Berasa sensitif, berawak cakap. Padahal tak kena pun dengan ilmu. Hak patut keadaan dia kena jaga sensitiviti ni dengan cara ilmu. Bukan dengan royak bahaya saja. Ajar anak orang Islam dengan agama. Hari ni contoh saya nak sebut, tengok tuan, sebab kita belajar tentang mukjizat Nabi, cakap benar-benar, betul tak? Nabi sebut muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'u sinin. Ajarlah anakmu dengan semayang ketika umur dia 7 tahun. Betul tak betul? Hadis sahih. Betul tak? Mukjizat Nabi tak? Mukjizat. Sebab apa? Seluruh uqala dalam dunia ni, orang-orang cerdik pandai menetapkan umur 7 tahun adalah umur sekolah. Nampak tak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Bila umur anak kita 7 tahun atas sekolah, selawatlah sekali ke Nabi, kerana kita sedang melaksanakan satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa masalah? Nabi kata ajar anak semayang. Soalnya kita lah ni tekanan hidup berat, menyebabkan ayah nak pergi kerja. Betul? Mak pun nak kena pergi kerja. Kerajaan pun rampas anak kita. Betul kan? Pergi di sekolah. Boleh faham? Agak-agak budak darjah 1 diperingat ke tak dengan semayang Zuhur dan Asar. Bagaimana tuan-tuan? Kontroversi. Ni tuan-tuan kena bertanggungjawab. Sebab tu hari tu ada orang-orang muda sini, dia buat camp motivasi untuk student. Dia jemput saya pergi akhir penutup. Saya cakaplah sikit. Saya kata tak perlu mari motivasi benar orang Islam ni, pengajar jeling. Sebab Islam tu adalah motivasi dah. Cuma mak ayah kita tak ajar. Tu masalah besar. Sebagai contoh, Islam suruh orang lelaki berkumpul tiap-tiap hari Jumaat. Betul tak betul tak? Supaya dengar balik ajar semula. Di kalangan kita ni siapa ayah dia pergi Jumaat balik royak? Daripada hampir 100 orang student, hak cerdik-cerdik ada, hak kurang cerdik ada, hanya 3 orang je kat tangan. 3 perempuan. Ayah dia balik cerita tentang apa dia dengar di khutbah Jumaat. Lalu saya teginilah. Biasa orang balik motivasi diajar cium mak, peluk kaki, macam-macam, betul tak? Siapa mak pun lapang dada, betul kan? Siap royak dalam iCam. Kesan program motivasi. Dulu malas, sekarang rajin semayang. Tu biasa, betul tak? Kali ni balik, mari hari Jumaat, tanya ayah. Ayah, apa ayah dengar Jumaat tadi? Kalau ayah kita tak boleh royak, jawab gini, how dare you, dad? Tiba-tiba budak-budak jadi diam semua. Sebab tak rajin dengar orang motivasi suruh balik supuh ayah. Boleh faham? Lebih baik sebelum Allah melaknat, anak dulu peringat. Boleh faham tak? Itu bukan laknat, peringat. Kerana Allah kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingatkanlah diri, jagalah dirimu dan anak isterimu daripada api neraka. Api neraka ni celaka tak? Celaka. Allah guna kalimah tu dalam Quran. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. Maka hari ni anak-anak kita nak semayang pun tak lepas. Sedangkan waktu tu Nabi minta ajar semayang. Dah kalau anak tidak digalakkan dengan perkara ni, kena dah Allah agak-agak. Kena ke tak? Kena tak tuan-tuan? Tak akan kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba langkah mayat kami dulu. Kalau Kristian nak guna Allah, berat sungguh. Apa nak langkah mayat kita? Nak mati bodoh gitu? Boleh faham ni? Tak perlu cakap gitu. Tak perlu. Yang perlu ialah kita mempertahankan akidah kita. Walaupun orang buat apa sekalipun, tak akan terusik akidah kita. Walaupun orang Kristian baca Quran, kalau negara Arab, Kristian siap ingat Quran. Padri Zakaria Botros
antara pemimpin besar gereja di Mesir menghafal Sunan Sittah, tuan-tuan. Sunan Sittah, Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim, habis licin hafal dia, dan galak melakukan debate dengan orang-orang Islam yang jahil, maka ramai yang murtad. Ini berlaku. Tempat kita muja padri-padri tu bodoh tu tak erti Quran sebab lidah berat dah. Kan? Kalau mereka guna uslub sama, ramai orang murtad. Tak payah tulis dalam bahasa Melayu, cukup pergi ke Asunta. Boleh faham? Masuk Asunta, tengok lagu mana berlakunya dakwah. Orang Melayu kata tak boleh sebut dakwah, dakyah, serupalah. Dakwah tu panggil, boleh faham ni? Panggil, berlaku benda tu. Kita marah Kristian, itu bukan dakwah, itu dakyah. Tu dia sensitif tu dah. Ni masalah. Ayah awak wafat ke semalam? Tak wafat ayah saya. Nabi wafat, ayah saya mati. Serupalah ngok. Tu dah. Wafat Nabi, wafat ayah kita pun wafat juga, boleh faham ni? Mati pun serupa. Tak, dia kata orang Melayu dia jaga benda-benda lagu tu. Wafat untuk Nabi, mati untuk ayah dia. Boleh faham? Ya kenal ke tak Nabi? Wallahu a'lam. Ni cerita. Maka tengok saat dia mempertahankan hak Allah Ta'ala. Bila sampai Mekah kena tawaf, betul kan? Kalau orang halang sekalipun, kalau mu halang aku baik, mu kawan aku duduk rumahmu, aku akan sekat perjalanan perdagangan Allah. Ini boykot. Inilah duduk boykot McDonald. Boleh faham tak? Orang duduk boykot Coca-Cola, duduk boykot rokok. Ni mari selawat kuat, rokok tak tinggal. Boleh faham? Kan? Ya Hana berasa majlis. Tak ada. Bakar kemenyan ke? Tak, bakar rokok. Kan? Lah ni tak orang panggil tak perlu dah kemenyan ni. Bakar gudang garang. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Nyanyi bukan main sedap lagi. Betul tak? Zaharatin nur muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Betul kan? Ya Hanana bi Muhammad. Betul? Zalikal fadlu minallah. Hak tak tahan siap rentak pada pasir sekali tu kan? Aku belakang tu. Tapi gapo tu 3 kalimah tu wallahu alam. Siapa surat mohon 5 minit lagi. Boleh faham tak? Nyanyi keluar dah cahaya penguat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk kejap nyanyi pula. Laukana bainanal habib Allah. Tidak. Saya pun sakit hati, saya kata. Tahu tak kalau Nabi hidup lah, kata Nabi sebut ialah tak molek nyanyi lebih banyak daripada mengajar tentang agama. Tiba-tiba diam semua. Hak tukar qasidah tara duk marah kat aku, kau marah ke penganjur. Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, teruknya masyarakat kita pada hari ni. Maka saat ajar kita sini prinsip agama mesti pertahan. Walaupun orang nampak kita ekstrim, itu bukan ekstrim, itu namanya tajarrud dalam agama. Apa maksud tajarrud? Kosong mindanya daripada sebarang bentuk pemikiran yang mengatasi ketentuan dan cadangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata A, tak akan ada dalam kepala otak dia B mengatasi A tadi. Sebab Allah sebut sibratallah wa man ahsanu minallahi sibrah. Approach Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, siapa yang lebih baik? Approachnya berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang beriman. Saat kata Ubay, kalau muskat aku sekat perdaganganmu. Tiba-tiba dalam riwayat ini menyebut apa dia ni, Umayyah sebut lagi kepada saat dia bimbang. Bimbang apa? Bimbang dia mati. Bukan bimbang kawan mati. Boleh faham ni? Dia sebut kepada saat, dia kata qala faja'ala Umayyatu yaqulu la tarfa sautak wa ja'ala yumsikuh. Tadi dia halang saja, bila saat tekan dia pula, dia tolong jangan angkat suara lah depan Abu Jahal ni, dia pemimpin sini, dia pun pegang tangan Sa'ad bin Mu'az. Makna dia halang sungguh, tolonglah. Siapa pegang tangan? Waktu itu Sa'ad menjadi semakin marah. Faghadiba Sa'du faqala, lalu Sa'ad menjadi marah berkata,
da'na anka fa inni sami'tu Muhammada sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu qatiluka qala iyaya qala na'am qala wallahi ma yakdhibu Muhammadun idza hadath. Kata Sa'ad, jadi marah, aku pernah dengar wahai Umayyah, Muhammad akan bunuh kamu. Oh, lagi ganas tuan-tuan. Bukan setakat halang perdagangan, dia royak pula, aku pernah dengar Muhammad sebut dia akan bunuh kamu. Umayyah jadi nyetak. Sebab apa? Sebab mereka menggelarkan Nabi Al-Amin. Ingat balik ya, Al-Amin. Umayyah kata, demi Allah, Muhammad bila dia bercakap dia tidak berdusta. Kita lagu mana kita? Mari malam ni sekali lagi tuan-tuan. Lebih dah 5 kali saya baca hadis ni. Hadis apa? Jangan beri ada tempat kosong dalam majlis ilmu. Hadis sahih Bukhari. Siapa cerita? Abi Waqid Al-Laythi. Dia cerita. Saya nak sebut malam ni biar kita faham sekali lagi dan kita tutup. Satu perbuatan yang kita tengok, kita pun terjemah perbuatan tu. Abi Waqid dia tengok 3 orang mari majlis Nabi. Saya tak akan baca hadis ni daripada awal dah. Nak sebut perkataan. 2 orang duduk, seorang balik, kata Abi Waqid. Lagu mana? Hak duduk tu seorang. Fara'a furjatan fil halqati. Furjah ialah orang rapat-rapat ada tempat kosong. Tu maksud dia. Lalu dia masuk diintai, tengok ada lagi ruang yang kosong. Fajalasa fiha. Itu yang dilihat oleh Abi Waqid Al-Laythi. Sebab dia cerita. Wa ammal akhar, yang kedua penuh dah. Fajalasa khalfahum, barulah dia duduk di belakang. Boleh faham? Maknanya duduk di belakang pilihan yang kedua. Kita duduk di belakang, itu yang pertama. Betul tak? Kalau pihak masjid tak umum, sila datang ke depan kerana masih ada ruang kosong. Tak gerak. Betul tak? Hak lebih gong lagi, AJK duduk belakang lagi. Bukan sini lah, tempat lain. Kan? Ni menarik tuan-tuan. Betul tak? AJK tu kan buat signboard penuhkan soft hadapan. Betul tak betul? Tapi AJK nyok dia duduk belakang. Banyak surah lagu tu. Sini wallahualam lagu tu kedak tak tahu. Betul tak? Wakil masjid duduk depan, depan contoh. Kan? Contoh ada duduk depan. Tuan-tuan. Ni tengok. Ni keadaan. Sebab tu kadang-kadang protokol ni merosakkan kita. Cuba tengok belakang imam ni ada 3 sejadah asing. Betul tak? Jadi jangan duduk sini. Hak tak ada autoriti yang duduk sini. Ni maknanya amaran. Betul tak? Ada signboard sepatutnya sini. Macam tempat letak kereta tu kan. Baik tuan-tuan hadirin. Tengok satu peristiwa. Tengok ke sejadah. Bukan sinilah, tempat lain. Betul tak? Tempat lain. Tok Imam pun baca. La uqsimu biyaumil qiyamah. Patut tak ingat Tok Imam. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tak boleh lagi dah Tok Imam. Duk main ulah tu. Berarti bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tak boleh sambung juga. Sepatutnya hak sejadah warna oranye ni, boleh faham tak? Akan menyambung bacaan tu sepatutnya. Betul tak? Tapi tak sambung. Siapa sambung? Bangla duk soh kelapan. Boleh faham? Ni faham tuan-tuan keadaan. Hak belakang ni kat mana dia tu lupa ingat? Tu imam terlupa kunut. Subhanallah. Tu kerja dia. Bukan sejik ni lah, tempat lain ni. Ini cerita tempat lain. Tengok hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kadang-kadang protokol kita tadi sebenarnya taklah menunjukkan agama tu molek. Boleh faham? Tak tunjuk agama molek. Baik, kita mari gitu keadaan. Belakang, depan mengikut kehendak kita. Nabi beritahu ni. Siapa Nabi? Sadiqul Masduq. Orang kafir dengar Nabi sebut kata wallahi, Nabi tidak berdusta kalau dia bercakap. Siapa kata? Umayyah bin Khalaf laknatullah. Dia percaya sungguh kalau Muhammad kata.
Kita lagu mana yang telah beriman dengan Nabi, yang dah macam-macam sebut dah, ya Abul Qasim, tiba-tiba mari qasidah tu kan, gugang-gugang ya Abul Qasim, siapa pula tak tahu kita. Sebab tu audience dia patutnya sallallahu, betul kan? Orang akan kata wasallama alaihi, sebab Abul Qasim ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak rakyat kita ni panggil Nabi siapa nama-nama hak kita tak biasa pun panggil juga, betul kan? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Taala, ya Imamal Mursalin, hak tu kepala qasidah. Audience diam. Diam. Kat mana dia ikut? Sallallahu ala Muhammad, baru ramai-ramai sallallahu. Sedangkan Nabi kata selawatlah bila mendengar namaku disebut. Boleh faham ya? Maka tak dia orang dia sebut. Tapi apa kita dah sebut? Wallahu alam. Cuma nak rakyat panggil Nabi. Tapi kita wak dak erti kan Nabi cakap orang kafir yang asah pedang nak bunuh Nabi, dengan Nabi kata wallahi, bersumpah pula Nabi tidak dusta bila bercakap. Tuan-tuan, maka apa lembaran gerangan hadis tadi dengan molek ya? Abi Waqid kata lagi, ada pihak seorang lagi fa'adbara, dia pun pusing punggung zahiban. Itu yang mata kita tengok kan. Bila kita tengok satu benda, kita tak boleh terjemah lain, betul tak betul? Tengok masuk ke pintu kiri, duduk depan, hak tu kalimah kita. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi selesai majlisnya, qala, Nabi cakap, ala ukhbirukum anin nafaris salasah, kalian nak tak aku nak sebut 3 orang tadi? Alamat, rupanya Nabi mengetahui sesuatu. Lalu Nabi sebut amma ahaduhum, adapun yang pertama, kata Nabi. Lagu mana Nabi cerita? Alladzi ra'a furjatan fil halqati thumma jalasa fiha. Tak, Nabi tak sebut gitu. Nabi sebut satu kalimah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Nabi kata amma ahaduhum fa'awa ilallah. Nabi guna ayat berbeza. Nabi kata ada pun yang pertama sifatnya sebenar, kata Nabi, ialah awa ilallah, dia nak bernaung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, perbuatan orang masuk masjid, dia mari duduk depan, duduk tempat kosong, bukan sebab dia nak duduk, rupanya di sisi Allah. Allah beritahu sebenarnya dia nak bernaung dengan Allah Subhanahu wa taala. Awa, mendapat perlindungan. Apa jadi? Nabi sebut ni sallallahu alaihi wasallam, kitalah yang panggil Nabi sadiqul masduq. Betul kan? Nabi kata fa'awahullah, maka Allah menaunginya. Besar tak dapat naungan Allah? Besar. Siapa dapat naungan Allah? Nabi. Nabi guna awahullah, Allah naunginya. Nabi orang lebih dulu dapat naungan Allah. Kita baca surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapati kamu yatim? Apa sinonim yatim duduk pada pasir Mekah? Kena hina, betul kan? Kena caci, jadi miskin, kelaparan. Nabi berhadapan tak dengan masalah ni? Tak. Sebab fa'awa, kerana Nabi telah dinaungi Allah semenjak dia keluar ke muka bumi. Walaupun tak ada orang nak mengupah, menerima panggil tanggungjawab, menyusukannya, Allah mendatangkan ilham kasih sayang kepada Halimatus Sa'diyah, sanggup mengambil Nabi walaupun walaupun resiko tidak dibayar upah sangat tinggi. Mengapa jadi demikian? Awahullah, Allah menaunginya. Maka Nabi raya, siapa masuk dalam masjid ketika ada majlis, lalu dia duduk satu tempat kosong, Allah akan menaunginya. Beriman tak dengan Nabi? Beriman ke tak? Bapa tak mari? Dulu kita kata diagnosis sekali ya, betul tak? Malam baca hadis, maknanya balik mikir betul tak betul, betul tak betul. Maknanya malam esok mari, sebab hadis tu
sahih, tapi kita tetap berpegang dengan pandangan lama, duduk tepi dinding sebab nak suruh orang luar tengok penuh masjid berkalilah. Tu dah. Orang lalu ke Allah rapat siapa ke beranda tu kan. Kan. Tengok Allah orang sini sabarnya pukul 9-10 minit duduk kat beranda lagi. Nak rayak orang sini hebat. Boleh faham tak? Masjid tengah kosong. Boleh faham tak? Kosong. Wallahu a'lam. Saya tak berani nak kata apa-apa, cuma saya nak sebut sini orang kafir beriman bahawa Nabi itu benar. Bila Nabi kata demi Allah, bila Sa'ad kata demi Allah aku pernah dengar wahai Umayyah Nabi bunuhmu, dia kata wallahi Muhammad tidak berdusta, dia sebut. Sehingga dia balik ke rumah, kita sambung dalam episod akan datang, dia kata ke bini dia, ni sedutan ya, kamu tahu tak sahabatku daripada Madinah kata apa? Bini dia apa dia kata? Muhammad akan membunuhku. Bini dia jawab, wallahi Muhammad tidak berdusta apabila dia berkata-kata. Dua-dua ni kafir tuan-tuan, Umayyah dan bini dia. Lagu mana kita yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah kita bertemu lagi dalam perjumpaan akan datang. Mudah-mudahan tidak ada lagi furjatan. Boleh faham? Tempat kosong yang banyak ni. Boleh faham ni? Sebab kita telah tahu lagu mana sebenarnya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ada alasan yang kukuh. Ada setengah surah kata kami bukan tak mau duduk depan, speaker tak clear, luar apa clear dia kata. Tu tak. Ada orang jawab patut kami duduk kedai mamak lagi clear. Sebab speaker tinggi tu duduk kedai mamak lagi clear dia kata. Duduk dekat tak apa clear, bunyi berong. Duduk jauh dengar sutik-sutik dia kata. Boleh faham tak? Sebab tu kami perhabis dulu permari masjid. Kan? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, cukup setakat ni dulu. Kita sambung akan datang kisah Umayyah dan juga Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf laknatullahu alaih, yang berlaku perdebatan dan jidal di kota Mekah pada saat yang sangat getir. Mudahan kita boleh mempertahankan akidah kita dengan ilmu yang kita ada, bukan dengan sentimen yang kita ada. Kita tidak boleh mengetahui agama dengan nilai sensitivity, tapi hendaklah kita berpegang kepada agama melalui akidah yang salimah, yang sebenar, yang sahihah, melalui dalil-dalil dan nas-nas yang sangat jelas daripada Quran dan hadis Nabi, serta dibantu dengan dalil-dalil akliyah yang menguatkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.